Assalamualaikum semua. Baby Boomer adalah generasi yang lahir dari tahun 1946 hingga 1964. Mereka hidup pada era kemerdekaan serta menyaksikan kelahiran tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Generasi X yang lahir dari tahun 1965 hingga 1980 hidup pada era pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn. Era ini menandakan permulaan pembangunan pesat yang membentuk Malaysia. Generasi Y yang lahir pada 1981 hingga 1996 membesar pada era pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada zaman tersebut, Malaysia bergerak ke arah menjadi sebuah negara membangun yang mampu bersaing dengan kuasa-kuasa besar dunia. Gen Z yang merujuk kepada kumpulan individu yang lahir antara tahun 1997 sehingga 2012 membesar dalam era perkembangan teknologi yang pesat serta kemunculan pelbagai platform media sosial tanpa sempadan. Gen Alpha, generasi yang lahir antara tahun 2013 hingga 2025. Membesar dalam era kemajuan teknologi moden yang dipercepatkan lagi dengan kemunculan teknologi kecerdasan buatan AI sebagai permulaan suatu gelombang teknologi baharu. Generasi Beta yang merujuk kepada generasi yang dijangka lahir antara tahun 2026 sehingga 2040. Diramalkan akan hidup dalam dunia yang didominasi oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI pada tahap yang sangat maju.